Tahu chef Waka ngajar orang. Si dengar, tampar lah. Oh, dahsyat. Tampar pala, kata orang Sarawak. Ni katanya roti jantan. Roti jantan. Kenapa dia nama roti jantan? Wow, I can't believe that this is street food, luxurious. Dia pun tak percaya ini adalah makanan street food, guys. Bayangkan ya. Tapi nak makan tu lah berasa asap mulut tu. With a slight hint of spice. Salty, Pandai budak ni. deliciousness, Kecil-kecil lagi dah pandai cakap orang putih. puts Budak a ni. moist, soft. Mom has yellow rice. Dia punya ketuk-ketuk buluh tu dah macam nak bunyi beduk bunyi beduk orang nak azan tu. This stall in Miri for roti jantan, nasi. Di Miri, roti jantan Roti canai, roti kosong, roti bawang sama roti tolo, plantar ada, cicak papadam, bakar ada sama tu roti bom, roti tisu, roti madu, roti jantan kotola macam you, roti prata, roti salad, sosia ada sama tu puri set, tosa pepper, tosa Dahsyat, skill. Pentara masala, ada ji, ada gula, tosa bawang saya bikin juga, sana tu ada chapati, semua sama tak ada kecuali, chapati kari letak itu cheese, kali terayu boleh menangis, kacang lain, mie pun ada claypot, ada laksa juga, roti lain, dan pun ada, nancis double atau nancis pizza, nasi lemak, dahsyat. ayam goreng, kuih basah atau kuih goreng, rasa juga sini boleh cari, sekarang air saya boleh kasih. Kopi teh air tarik, melo panas, kepe holik tarik kau, tengok sama es saja boleh ikat tepi. Saya cuma bagi kau, kalau order boleh tambah limau, jangan tak tahu, sini pun ada cincau, sekarang apa yang mau? Dahsyat lah chef dia. Bukan saja boleh masak roti canai, malahan kita lihat boleh masak mi goreng. Macam-macam. Sedap-sedap guys. Telan eliur saya guys. Okey, ni katanya roti jantan. Roti jantan. Kenapa dia nama roti jantan? Kerana di dalam tu ada 2 telur. Sebab tu roti jantan. Tapi yang kita respect kat sini walaupun buat roti canai je guys. Kedai biasa je pun. Tetapi pakaian tu harus wajib. Seperti chef 5 bintang. Inilah kita lihat orang Malaysia kita menjaga kebersihan, tertib, sopan, kemas. Walaupun masak di restoran biasa, walaupun masak di tepi jalan sekalipun, tetapi kebersihan tu harus dijaga. Skill tetap skill. Itu yang paling penting ya. Ni orang Sarawak juga ni chef ni. Dia tengah mengajar masak. Airnya macamnya. Jadi, air macam tu. Jadi air sedang-sedang yang kau buat. Dia tengah ajar memasak ya. Boleh. Saya jadi air. Orang Sarawak ni guys. Boleh berapi ya kat dalam kuali buat macam tu. Saya tahu. Okey. Tahu itu, tahu chef Waka ngajar orang. Si dengar, tampar lah. Bagaimana cara chef puaka mengajar memasak? Kalau tak nak dengar, terus tampar kepala. Dahsyat. Tampar pala, kata orang Sarawak. Dahsyat kalau orang Sarawak jadi chef. Sombong amat. Tapi tak ada guys. Dia memang macam tu. Tukang masak dia chef puaka. Dia ada media sosial. Korang boleh pergi ke TikTok, chef puaka 88. Korang tengok skill-skill dia memasak. Macam-macam skill dia guys. Kalau tak dengar, tampar pala. Masak nasi goreng pun ada skill orang Malaysia ni. Walaupun pasar malam. Ini yang biasa nasi goreng kawah besar tu yang kita pergi pasar-pasar malam tu. Nasi goreng kawah besar, lepas tu ketiau, mi goreng. Kita lihat di sini walaupun kita lihat mereka ni hanya masak di pasar malam saja pun, di street food je pun, tetapi skill mereka tu yang kita respect sangat guys. Cara mereka masak tu seumpama kita melihat chef yang ada di hotel 5 bintang. Mungkin mereka ni pun dulu pernah kerja di chef 5 bintang dan kemudian mereka berhenti, lepas tu mereka buka bisnes sendiri, masak sendiri, kerja di pasar malam ataupun buka bisnes di pasar malam, bazar Ramadan. Sebab tu kita lihat di pasar-pasar malam kita ini, tukang masak dia profesional profesional. Kita lihat. Lepas tu di bazar Ramadan pun, di street food pun
Tidak kira lah orang Melayu ke orang India ke orang Cina. Di Malaysia ni berbagai-bagai bangsa, tetapi apabila mereka menunjukkan skill memasak mereka tu, itu yang membuatkan pelancong-pelancong yang datang tu terpegun guys. Dengan chef-chef yang ada di tepi-tepi jalan, di pasar-pasar malam kita. Mereka pun terpegun lihat. Ini tadi. Chef Walker tadi ya. Chef Walker tadi ya. Cara masak tu yang mahal tu. Kacau. Dia kalau orang yang terror masak ni, cara skill dia masak tu yang membuat kita terpegun ni. Dahsyat lah. Dia apa, nasi Pattaya ke? Saya tengok dia masak setelah Nelio. Ada skill lah. Pegang sudu pun ada skill tu. Bukan kaleng-kaleng chef ni. Betul lah nasi Pattaya. Nasi goreng Pattaya. Sebenarnya kerja diorang ni kita lihat ya. Sebenarnya pahala besar. Kerana apa guys saya kata begitu? Kerana mereka masak untuk orang makan guys. Bayangkan berapa ribu orang yang dah makan masakan-masakan mereka. Dan berapa banyak pahala yang mereka dapat. Begitu saja mereka boleh dapat pahala ya. Masak ikan bakar pun ada skill guys. Walaupun nampak biasa-biasa macam ni, korang tak boleh buat. Saya pun tak boleh buat. Ada skill cara masak ikan bakar. Bukannya boleh suka-suka. Api kena jaga. Air asam dia kena jaga. Tengok. Berapa lama nak masak dia dekat atas api tu pun kena tahu berapa lama. Takut angus ya, takut mentah lagi. Skill tu semua. Memang hebat guys. Sebab tu kita lihat pelancong-pelancong yang datang kat Malaysia ni, mereka sebenarnya datang ni, mereka bukan saja nak lihat keindahan alam yang ada kat Malaysia ni. Mereka nak merasa masakan-masakan dan air tangan orang Malaysia ni. Tidak kira lah masakan orang Melayu ke orang India ataupun orang Cina. Tetapi itulah kita lihat selera masing-masing. Kalau yang Muslim tu mereka akan mencari masakan-masakan halal. Bagi pelancong-pelancong daripada Timur Tengah yang kebanyakan Arab ya, mereka akan cuba untuk mencari makanan halal. Dan kalau yang daripada Eropah tu mereka tak kisahlah. Jalan Alor tu kalau korang pergi guys, memang penuh dengan Mak Saleh je. Mereka nak cuba makanan-makanan kat Jalan Alor tu. Saya selalu pergi sana. Dan apa yang saya lihat memang banyaklah Mak Saleh kat sana. Cuba makan makanan-makanan yang ada di sana. When was the last time you had a luxurious meal looking like this? Makanan Right hotel on kan the streets, next to a gas station for quite an affordable price. Street price street- luxury taste. street Yeah, I think I would food, like yeah. to have the smoked duck pasta again. Slicing the pieces of duck. Itik bakar. The duck is on the grill. This is just the garlic with some mushrooms, pepper. You can choose between different noodles, right? Which one you like? I would like to have fettuccine. With some herbs. Seasoning and the chili, right? Yeah. So the pasta is already finished. It was like 2 minutes now. Quick and easy, that is street food, right? Yeah, look at the plate, the serving. Wow, I can't believe Kejap. I can't believe that this street food. Dia pun cakap. Wow, I can't believe that this is street food, a luxurious Dia pun tak percaya ini adalah makanan street food guys. Bayangkan ya. meal, smoked duck pasta right on the streets. How amazing is that? So let's try just with the duck first. Oh, it's flavorful. Wow, with all the seasonings, the spices that he puts on the dish. And have a look at the pasta, how much seasoning is around there. So this really makes the pasta flavorful. When was the last time you had a luxurious meal? Dia kata $3 je harga. Kalau $3 duit kita dalam RM12, dekat RM15 lah satu. Tapi memang sesuai lah dengan harga. Kita tengoklah macam mana dia punya kualiti makanan dia, cara dia masak lagi. Walaupun di tepi jalan, tetapi kira boleh diterima akal lah dengan makanan harga RM15 kalau macam ni ya. Bagi saya ini adalah murah lah RM15 kalau macam ni makanan. Ni air balang ya. Saya tengah loading ni, tengok. Air mango. Kita ulang, tengok. Saya tengah loading guys, fikir macam mana nak cedok air tu ataupun nak tunggu aiskrim tu cair dulu ke? Macam mana guys? Saya tak pernah jumpa lagi air balang macam ni ya. Special betul air balang dia.
Dia ada tulisan dekat balang ni, sihat selalu wahai badanku, maaf selalu dipaksa untuk bekerja keras walaupun terkadang letih sangat. Oh, ada kata-kata hikmah dekat balang dia. Oh, ni pun ada juga, paling merasa tersakiti. Ada tulisan dekat di balang dia. Satu saja aku... Ni tulisan dia apa? Satu saja aku ingin ibu tersenyum melihat anaknya berjaya. Ya Allah. Oh, ini pula, aku suka versiku yang sekarang. Punya hati tapi tidak punya rasa. Apa? Oh, macam ni. Dia letak aiskrim kat atas tu. Ini aiskrim vanila ke apa ya? Oh, pakai cermin mata. Kenapa dia pakai cermin mata? Nak tengok fluorize ke? Uish, berapa harga dia? Oi, siap top up lagi mangga kat atas dia. Letak lagi aiskrim. Letak lagi cheese. Berapa harga ni? Oh guys, jual air balang tepi jalan pun di bazar Ramadan je pun guys. Tetapi dia punya hiasan tu, dia punya campuran tu, saya tengok pun guys, wow, ini memang dah taraf 5 bintangnya servis macam ni dengan aiskrim vanilanya lagi, dengan buah mangonya lagi. Saya tak tahu berapa harga ni. Saya rasa tak kurang dalam RM10 ya. Saya rasa lah. Korang boleh komen kalau korang pernah pergi ke kedai akak ni lah ya. My brother is trying roti Roti tisu for the tisu. first time. Tingginya. Me gusta malas, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Dia pun heran ya. Macam mana nak makan ni guys? Oh, 3 piring sekali. Salt with sugar. Oh. He was a bit shy on camera, but later said it was really tasty. Sedapnya. Guys, kalau saya order roti tisu, biasanya saya tak naklah minta dia orang letak gula. Biasanya lah, jangan letak gula terlalu manis, saya tak suka. Tapi memang roti tisu ni sebenarnya menggambarkan di negara Malaysia ni ada KLCC ya. Macam itulah pendapat saya. Kalau pendapat korang macam mana guys? Wah ni. Ni dia bukan masak, tapi dia buat apa ni? Aiskrim berasapnya. Macam mana dia orang buat yang berasap-berasap tu guys? Lepas tu bila kita makan tu dekat mulut kita berasap je. Letak susu manis susu paket manis. Lepas tu letak keropok-keropok lagi. Letak coklat lagi. Sedap ni. Tapi nak makan tu lah berasa asap mulut tu. Sejuk Dia sebenarnya asap tu sebab apa Terlalu sejuk sangat ke ataupun memang dia ada asap-asap dia yang memang sengaja dibuat untuk begitu Ataupun adakah bahaya ataupun tidak bahaya guys makan makanan yang berasa asap macam ni? Boleh komen guys. Nasi dalam buluh. Hi, I'm Noah and I'm trying some nasi lemak on a nasi banana lemak dalam leaf buluh. in Kuala Lumpur. Let's try it out. They don't have the plates, so you dump. Guys, biasa saya dengar ayam pansuh guys dekat Sarawak, ayam pansuh yang dimasak dalam buluh. Ini nasi lemak dalam buluh guys. Put it on the banana leaf or peanuts. Kat mana Kita tahulah Kuala Lumpur, tapi dekat mana Mom has yellow rice. Dia punya ketuk-ketuk buluh tu dah macam nak bunyi beduk bunyi beduk orang nak azan tu, macam tu. So I got the nasi lemak and I'm really excited to try it out. Colorful with green rice. There's an egg here, some spicy sauce, and some delicious looking chicken. And peanuts fell out. So excited Semua to macam get tu, to eat with your hands. I have some experience with the Philippines, so I think I'm ready. Dia nak makan guna tangan baru rasa nikmat. Ada I got pekedom some of lagi. this for texture. Let's put that in Sedap. there. Ni kedai mamak. Ni hasilnya kedai mamak ke kedai India Jual nasi lemak dalam buluh ni kat Really mana tempat ni? flavorful. This is actually a sweet sauce with a slight tinge of spice. Salty, Pandai budak ni. deliciousness. Kecil-kecil lagi dah pandai cakap orang putih It's budak a ni. moist, soft chicken. It's really good. I wasn't expecting the rice to be green. Love it. Muka anak dia macam orang putih, macam Cina sikit, orang putih sikit. When you're done. Saya sebenarnya tak tahu guys kat mana restoran ni yang jual nasi lemak dalam buluh macam ni
Best juga Rare juga makan macam ni. Tapi itulah dia ketuk-ketuk buluh tu macam nak azan tu, tuk 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 tuk. Nasib baik dia tak buat rentak tuk 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 tuk. Itu yang unik sebenarnya nasi lemak ni sebenarnya. Tapi rasa tak tahulah macam mana Sebab keunikannya di situ adalah dia di dalam buluh. Itu yang uniknya. Biasa saya dengar ayam panso. Ayam panso kalau dekat Sarawak tu memang biasanya orang masak dalam buluh. Ayam tu dicampur dengan bunga kantan, lepas tu dicampur dengan daun ubi, lepas tu dia letak halia. Macam kita masak ayam kukus, macam itulah. Lebih kurang cara dia. Cuma dimasak di dalam buluh. Oh, tapi rasa rindu pula saya nak balik Sarawak. Wah, tengok. Pakcik ni. Walaupun masak kuih je, tapi dia punya skill tu. Skill berapa puluh tahun ni masak macam ni. Tu isi inti kaya dia. Lepas tu dia tutup lagi dengan tepung. Sedap tu. Nampak? Skill tu yang penting Skill tu yang penting. Tengok. Itulah Malaysia macam-macam makanan ada. Makanan apa yang korang nak makan? Makanan Arab, makanan Cina, makanan Thailand, semua ada. Itulah hebatnya Malaysia guys. Kita tengok macam-macam makanan ada. Tak perlulah korang nak pergi luar negara. Korang nak makanan Itali, ada? Korang nak makan makanan Arab, ada? Korang nak makan makanan Chinese, ada? Korang nak makan makanan Indonesia, ada? Korang nak makan makanan Thailand, ada? Korang cakap je kat Malaysia ni, janji ada duit je. Korang nak makan makanan apa? Negara kita tak resis. Kita tak resis bab-bab daripada mana negara tu, daripada mana makanan tu berasal. Yang penting sedap, halal. Kalau bagi Islam lah, kalau yang tak Islam tu dia tak kisah. Yang penting sedap dan murah dan mengenyangkan. Ataupun mahal pun tak apa. Tapi yang penting sedap. Itu orang Malaysia Cuba korang bayangkan jadi tukang masak. Cuba korang bayangkan. Nampak macam biasa je kan. Berdiri depan dapur, potong bawang, kacau lauk. Tapi hakikatnya bukan mudah Kerja ini perlukan sebenarnya kemahiran yang tinggi. Timing yang kuat. Sebab hari-hari berdepan dengan api dan panas. Silap sikit, rasa lari. Terlebih masak, tekstur rosak. Walaupun ada yang bukan chef hotel 5 bintang guys. Kita lihat tadi. Skill dan pengalaman mereka tu sebenarnya dah setanding profesional. Bezanya cuma mungkin tak pakai kot putih lah. Dan tak ada topi tinggi lah. Tapi kualiti masakan tetap padu. Itu yang kita lihat Jadi menjadi tukang masak ni sebenarnya satu kerja yang sangat mulia lah. Setiap hari mereka sediakan makanan untuk orang lain, bagi tenaga, bagi senyuman dan kadang-kadang jadi pengubat penat lelah. Kalau tanya saya sendiri guys, berapa kali je saya masak untuk orang lain? Boleh kira dengan jari ni sebenarnya. Tapi tukang masak dah beribu, mungkin berpuluh ribu orang yang pernah merasa air tangan masakan mereka. Bayangkan berapa banyak manfaat dan kebaikan yang mereka dah sebarkan. Sama juga macam ibu dan isteri kita yang tak pernah culas sediakan makanan di rumah. Tanpa mereka, rasanya sunyi meja makan kita. Jadi kita berterima kasihlah kepada mereka yang sentiasa masak untuk kita ni. Terutamanya saya lah. Jadi sebab itulah kita patut berbangga. Malaysia walaupun negara kecil tetapi penuh dengan orang yang hebat termasuk dalam dunia masakan. Daripada warung tepi jalan sampaikan restoran terkenal. Rasa dan kualiti tu memang tak boleh main-main Jadi tak hairanlah kita lihat pelancong yang sekali cuba makanan Malaysia terus jatuh cinta dan datang balik lagi. Dan ini bukti bahawa di sebalik dapur yang berasap ada bakat besar yang mengangkat nama negara. So guys, kita mungkin kecil pada peta dunia tetapi hasil tangan rakyat kita memang besar nilainya. Itulah Malaysia, walaupun negara yang kecil tetapi mempunyai orang yang hebat-hebat di dalam negara Malaysia ini. Jadi guys, bagaimana pandangan korang tentang video yang kita reactionkan tadi? Korang boleh komen di bawah komen ni lah. Korang pernah masak untuk siapa? Korang pandai masak apa? Korang boleh komen. Komen banyak-banyak Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di reaction yang akan datang. Bagi korang yang belum lagi klik butang subscribe, klik butang subscribe, tanda sokongan korang kepada Bro Zul Outdoor. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.